kita dah kurang bercakap dengan anak. Yang fully digital, sekolah fully digital, form 1 sampai form 3. SBP tak main lah, digital. Tapi form 1 sampai form 3 je. Jadi maknanya itu alpha lah tu. Alpha akan ada lah. Sekarang ni masih Alpha last. Alpha yang lahir 2022 lahir, dia kira lahir kan? Dia lahir. Sekarang ni yang ada yang lastnya 2005 belum lagi lah. Baru keluar kat hospital. Kita tak tahu lagi perangai 2000 Albeta tak tahu lagi. Sebab dia bila borderless world, dia masuk semua. Orang makin malas dah itu. Yes. Tapi tak malas, tak ke soal malas. Soal sekarang ni ialah mereka tak memahami nilai dia. Dia boleh tak generasi Z memahami nilai X? Boleh. Soalnya X ada cerita tak nilai ni kat Z? Y X ada cerita kat Z? Alpha generasi Y boleh faham Y? Boleh. Tapi Y ni ada cerita tak kat Alpha? Sebab sekarang ni yang berlaku adalah kita dah kurang bercakap dengan anak. Kita dah kurang untuk cerita tentang kita pada anak kita. Siapa cerita kat sini lah. Ni orang lama mungkin suka cerita lah. Kalau orang baru yang tak sempat balik tak sempat ni semua kan. Kadang-kadang dia tak sempat nak cerita kehidupan mak dulu macam mana waktu kecil. Dah tak, sekarang tanya kalau mak sekolah sekarang. Sekarang sebenarnya tak relevan sangat. Tapi ambil pengajaran boleh. Okey, contoh. Tapi cerita tu untuk menjadikan anak kenal generasi sebelum ni. Tapi masalah tak ada cerita langsung. Di sekolah naik basikal. Dengan kasut foto. Dengan dia tak masuk. Cuma apa pengajaran daripada kisah atuk dulu ialah ilmu itu penting. Cuma ilmu itu berbeza. Teknologi